Ali merap nak tengok mesin padi lah. Ya Allah, hangat betul. Tapi Mama tak tahulah tu betul ke tidak. Duk dengar bunyi mesin padi tu. Hari tu ada mesin padi parking kat sini, kat area rumah. Lepas tu esok nak tengok tu dia dah tak ada. Mak Ali hinang lah kat aku. Dia marah lah. Sebab aku kata nantilah kali sampai tak ada. Lepas tu dia main parking lagi sekali. Tu aku kata, nasib baik dia parking. Tidak aku kena jenuh nak pergi cari pula mesin padi tu nah. Mana dik? Dah jalan. Dah jalan lagi dik, mampus. Nak pergi jalan siapa lagi kat Mak Ali? Mana dik? Dik dah jalan dik. Adik dah jalan. Tak sempat Mak Ali nak naik. Alah, dah jalan dik. Pergi naik motor kerja dia. Pergi panggil Titin. Dia nak terjun mesin padi lah. Dia nak masuk. Jom dik. Kejar. Jom dik. Dia nak pergi situ je. Dia dekat je. Jalan je lah. Alah mak, anak aku jatuh lah. Sian dia. Nak balik panggil Titin tau. Biasalah, macam AI kan? Macam arrow. Kita nak kontrol kurus. Tak dapat.